Pula yang ini katanya selalu konsisten. Macam mana pula untuk hari ini? Kita bawa masuk Lena. It was all that I wanted. Now I'm living without. Dia merintih kepada kekasih dia tau. It's where the water flows. Pronunciation tu Kak Fatih kan dah ajar kan? Itu be careful. Lirik kena betul. Tak ada rasa. It must have been love, but it's over now. It was wrong. Touch me now. I close my eyes. Kau kena rasa benda tu. Itu maksud saya, ingat tak saya kata, Lina cuba mewarnai lagu itu. Awak menyanyi macam malas saja Lina, rugi Lina. Nyanyi untuk menang. Kata Cikgu Fatih kan, you sing to win. Okey. Sekarang ni sebelum kita bersama dengan Lena, saya nak bacakan ini adalah komen mengenai persembahan rakit daripada mereka yang menonton. Daripada rakit kita dapat 3,398 komen dan hampir setengah daripadanya pula menyukai persembahan rakit. Okey, keep it up. Next week rakit kata Wawa Rohaidi. Yang ini pula AF9 Rock, daripada AF9 Rock, dia kata saya suka nyanyian dia tadi. Penuh perasaan. Saya dengar nyanyian dia pun dah nak nangis dah. Memang best daripada Cengeng namanya. Saya tak tahu. Saya pandai je. Okey, sekarang ni Lena. Semalam bila Kak Oji bagi ni, apa pula yang awak nak bagi sekarang ni? Lagu dalam bahasa Inggeris, boleh faham, dah faham, cikgu dah ajar. Sekarang ni apa rasa sebenarnya yang Lena nak bagi sekarang ni, Lena? Sekejap lagi tahulah bang. Okey, sekejap lagi tak dapat sekarang. Kita bagi kan sudah terlambat. Okeylah Lena ambil tempat. Lena nak duduk ke, nak tidur ke, sila. Nak tergolek bang. Ayolah, semangat tergolek pun boleh. Okey, kita tengok sebab caranya sekarang ini Lena tak bermula daripada belakang seperti kebiasaan. Kali ini dia mula dekat depan dan rambutnya dibiarkan begitu. Sebenda dengan lagu yang dipopularkan oleh Rosette. Hantarkan anda punya komen mengenai Lena dan lagunya It Must Have Been Love, Lena. Lay a whisper on my pillow. Leave the weather on the ground. I wake up lonely. Is there silence in the bedroom and all around? Touch me now. I close my eyes and dream away. It must have been love, but it's over now. It was all that I wanted. Now I'm living without. It must have been love, but it's over now. It's where the water flows. It's where the wind blows. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I love it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we'll touch to the time I run out. Hey, it must have been love, but it's over now. It was all that I wanted. Now I'm living without. It must have been love, but it's over now. It's where the water
Itu dia persembahan daripada Lena. Silakan Lena, ayo ke sini. Okey, Atan, silakan Atan. Lena. Saya nak tengok Lena yang dulu. Yang masa awal-awal first few program. Macam sekarang hari ni saya tengok tak tahulah pasal mic tu booming ke, saya tengok macam nyanyi kat karaoke je. Macam tak ada apa kan nak tengok. There's nothing wrong with your singing. Kan? Cakap multi babe. Okey, tu. Kita disiarkan seluruh dunia. Tak tahu macam biasa je kan, macam nyanyi kat karaoke macam tu lah. Tone awak sedap. Cuma tak ada apa yang nak ditunjukkan. Mungkin kasut tu berat sangat ke? Kan? So, I want to see something better. Ke awak masih tertekan dengan awak punya tangisan dalam diary? Okeylah. Terima kasih Atan. Bagaimana? Rudy, silakan Rudy. Hai Lena. Hai. Okey, Lena, saya sebenarnya menantikan persembahan awak tau. Sebab saya tahu awak tidak pernah mengecewakan. Tapi hari ni saya terkejut sebab persembahan awak macam nak cepat habis. Lepas tu awak nampak macam tu mechanical, macam asal nyanyi tahu tak? So saya rasa macam saya tak puas tengok awak menyanyi hari ni. Tidak seperti biasa. Okey, minggu depan terjemput lagi. Okey. Boleh. Terima kasih Rudy. Okey, bagaimana dengan Oji? Sila Ji. Assalamualaikum Lena. Salam. Di mana tumpuan anda ketika Kak Oji memberi pandangan dan maksud fahaman mengenai lagu ini? Kenapa Lina tidak compute di dalam minda Lina? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh Abang Hatan dan juga dengan Rudy kerana dari tadi PT dah nampak kan saya kata tak ada rasa. Sebab dia rintihan kolbu tu kena ada lagu ni. Because it must have been love, but it's over now. It's all that I want. Alright. Something like that. It ought to be like that. Aku tak adalah hebat kan. But aku rasanya it's dia punya rintihan tu. Tak dapat. Kakak tak dapat. Jadi saya memang rasa kecewa lah. Lena, minta maaf. Okeylah. Lena. Okey, kita sana sikit Lena. Okey, apa kata anda yang dah dengar yang ini? Okey, teruskan hantar Afundi anda. Saya berasa sejukkan ni. Boleh tak seseorang matikan kipas itu? Okey. Kita mau anda hantarkan Afundi dengan menaik Afundi jarak nama Lena hantarkan ke 32999 atau Afundi pukal dengan menaik Afundi 3, 5, 10, 20 jarak nama Lena hantarkan ke 32999. Apabila kita kembali ada lagi pelajar yang akan membuat persembahan selepas ini dalam konsert yang ke-4.